Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni 2 Syawal. So sekarang aku dekat Kelantan. InsyaAllah hari ni first day aku warm up setelah 2 bulan lebih tau aku rehat sebab injured. So hari ni aku nak test kaki aku tak tahulah masih lagi injured ataupun aku dah ready untuk mula balik larian aku lah. So hari ni kasut aku pakai Anta PG7. Kasut ini memang kalau aku injuk memang aku pakai kasut ni lah sebab dia lembut dan selesa lah dekat kaki. InsyaAllah hari ni aku tak kisah berapa jarak ke, berapa minit ke. Janji aku mula dulu. Sebab dah lama sangat rehat kan. Badan jadi lemau. Ni pun baru bangun tidur ni. Bangun tidur fikir tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi. Kasut bawa balik 2-3 pasang. Tapi macam biasalah. Parking dalam kereta lah kasut. So insyaAllah slowly kita warm up dan hari ni insyaAllah first day. Jom. Alhamdulillah hari ni dapat 3 kilo 33 minit. So apa kesimpulan untuk hari ni? Jawapan dia susah. Susah nak mula balik. Serius setelah 2 bulan lebih aku rehat. Nak mula balik hari ni aku rasa macam aku dah lupa cara nak lari tau. Kaki berterabur. Macam mana nak lari ya? Tapi tak apa. Bagi aku inilah asam garam larian macam ni lah. Kalau dah injured, memang kita akan mula kosong balik. Tadi Alhamdulillah aku tak rasa lagi sakit kaki tu. Dan untuk first 2 bulan ni aku rasa aku akan bina balik aku punya base. Kita buat balik base. Tak perlu laju, janji tak injured. Untuk kali ni larian aku memang lari untuk kesihatan lah, insyaAllah. Aku tak nak laju lagi. Janji lari untuk sihat. Sebab apa tahu, kalau nak laju pun aku tak dapat laju, aku dapat sakit je. So lepas ni kita santai, enjoy je. Next event aku jangan ada baik. InsyaAllah kita jumpa kat sana. Assalamualaikum, bye.